Pernah tak anda terfikir macam mana kita nak ukur sesuatu yang tak nampak dengan mata kasar? Hari ini, kita akan selami satu perjalanan menarik di mana sains cuba mengukur sesuatu yang sangat peribadi dan kompleks, iaitu kepercayaan agama atau keimanan kita. Inilah persoalan utamanya kan? Macam mana kita nak ambil satu konsep yang sangat mendalam, sangat subjektif dan tukarkan ia kepada sesuatu yang boleh kita ukur dengan data dan nombor. Bunyi macam mustahil, tapi jom kita tengok. Dan ini bukan sekadar kajian suka-suka tahu. Ia ada kaitan yang sangat rapat dengan dunia sebenar. Kalau kita dapat faham tahap ketaatan seseorang, kita boleh mula faham kenapa dia buat pilihan-pilihan tertentu dalam hidup, contohnya macam apa yang dia beli ataupun cara dia melabur duit. Baiklah, jom kita mulakan dengan soalan paling asas sekali. Kenapa susah-susah nak ukur benda ni? Apa gunanya? Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu istilah ketaatan beragama atau religiosity ni. Ia bukan sekadar saya percaya. Ia lebih mendalam. Ia tentang sejauh mana kepercayaan tu betul-betul membentuk cara kita hidup setiap hari, daripada cara kita fikir sampailah apa yang kita buat. Jadi, macam mana para penyelidik ni mulakan misi yang besar ni? Segalanya bermula dengan satu langkah yang memang gergasi. Mereka kena kaji semua yang pernah dibuat sebelum ni. Cuba bayangkan mereka semak dan teliti sebanyak 477 kajian akademik yang berbeza. Ini satu usaha yang sangat besar semata-mata untuk kumpulkan semua soalan dan skala ukuran yang pernah orang guna untuk ukur keimanan. Dan hasilnya, mereka dapat satu senarai panjang yang ada 239 soalan yang berpotensi. Anggap je ni macam bahan mentah yang masih kasar yang perlu ditapis betul-betul untuk cari mana yang betul-betul bernilai. Okey, bila dah ada senarai panjang ni, mereka sedar yang mereka perlukan bantuan. Jadi, mereka panggil pakar, cendekiawan Islam, ahli akademik dan juga para profesional untuk bantu tapis dan pilih soalan-soalan ni. Ini contoh yang sangat jelas untuk kita faham proses tapisan tu. Soalan di sebelah kiri. Seluruh pendekatan hidup saya adalah berdasarkan agama saya. Semua pakar setuju sebab ia betul-betul mengukur inti keimanan. Tapi soalan di sebelah kanan, saya pergi ke masjid untuk dapat kawan. Ramai yang tak setuju. Sebab itu lebih kepada motivasi sosial bukan keimanan sebenar. Nampak kan bezanya? Selepas tapisan pakar yang ketat ni, cuba tengok apa jadi. Daripada 105 soalan, cuma 41 je yang lepas. Lebih separuh kena buang. Ini menunjukkan betapa telitinya proses pemilihan mereka. Tapi, kat sinilah ceritanya jadi makin menarik. Waktu mereka rasa macam dah hampir berjaya, tiba-tiba mereka terlanggar satu dinding yang besar. Satu masalah yang kritikal. Apa masalahnya? Okey, mereka minta sekumpulan hakim untuk asingkan 41 soalan tadi ke dalam 5 kategori yang berbeza. Tapi, kadar persetujuan antara hakim-hakim tu sangat rendah, cuma 52%. Ini satu red flag yang besar. Maksudnya, kategori yang mereka cipta tu macam kepercayaan, komitmen, amalan, semuanya mengelirukan dan tak jelas. Jadi, macam mana mereka selesaikan masalah ni? Kat sinilah datangnya idea yang bijak. Daripada pening kepala dengan 5 kategori yang serabut tu, mereka rombak semuanya. Mereka gabungkan jadi 2 dimensi yang jauh lebih jelas dan mantap. Pertama, kepercayaan, iaitu apa yang ada dalam hati dan fikiran kita. Dan kedua, komitmen, iaitu apa yang kita buat dan amalkan. Simple. Dan hasilnya memang menjadi. Bila hakim-hakim tu buat proses pengisian sekali lagi guna 2 kategori baru ni, kadar persetujuan mereka terus melonjak naik ke 77%. Ini bukti yang model yang lebih ringkas ni sebenarnya jauh lebih baik dan berkesan. Okey, sekarang model dah kukuh. Tiba masanya untuk fasa yang terakhir. Dan boleh kata yang paling sengit sekali, membentuk skala ukuran yang betul-betul padu. Proses ni kita panggil analisis faktor. Bayangkan, ia macam satu ujian tekanan yang ekstrim. Mereka ambil soalan-soalan yang tinggal dan uji berkali-kali dalam 5 pusingan. Setiap pusingan, mana-mana soalan yang lemah atau tak konsisten, terus kena buang. Sikit demi sikit, sehinggalah yang tinggal hanyalah yang paling kuat dan paling relevan. Petikan dari kertas kajian ini sendiri dah merumuskan segalanya. Daripada 239 soalan pada mulanya, yang tinggal cuma 16 sahaja. Pengurangan sebanyak lebih 93%. Ini betul-betul bukti betapa teliti dan ketatnya proses yang mereka lalui. Jadi, selepas semua kerja keras ni, apa sebenarnya hasil akhir dia? Satu alat pengukuran yang baru yang jauh lebih tajam dan berkuasa.
Inilah rupa skala 16 item tu. Ia seimbang, ia ukur kedua-dua dimensi tadi. Ia ada soalan tentang kepercayaan dalaman macam keyakinan kita pada Al-Quran, dan ia juga ada soalan tentang komitmen luaran macam amalan solat dan macam mana agama kita pengaruhi apa yang kita beli. Dan cara nak guna alat ni pun sangat mudah. Seseorang tu hanya perlu baca setiap pernyataan dan kemudian nilai tahap persetujuan dia pada skala 5 mata, dari tak pernah sampailah sentiasa. Skor-skor inilah yang kemudiannya akan bagi satu ukuran kuantitatif, satu nombor untuk tahap ketaatan beragama dia. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, para penyelidik ni telah berjaya cipta satu alat yang sah dari segi saintifik untuk mengukur sesuatu yang sangat abstrak. Alat ni sekarang boleh bantu kita faham dengan lebih baik peranan keimanan dalam kehidupan seharian kita. Satu pencapaian yang sangat luar biasa, kan? Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang menarik untuk kita sama-sama fikirkan. Kalau kita boleh bina satu sistem yang teliti macam ni untuk ukur keimanan, apa lagi sifat manusia lain yang boleh kita ukur? Kreativiti, empati, kepimpinan? Cuba bayangkan, potensinya memang tak terbatas.